Masing-masing semua balik kampung. Takkan aku seorang je raya tahun ni. Esok dah nak raya dah. Macam ni lah kehidupan aku tiap hari. Seorang-seorang je. Lepas tu buat hal sendiri. Bila umur dah makin meningkat, taklah. Aku rasa belum ready lagi untuk hilang kawan lama aku. Yalah kan, dulu aku ada seorang kawan. Dia ni betul-betul dapat dengan aku. Tahu jugalah kami dapat. Tapi entahlah macam mana sekarang ni. Macam-macam dah tak berdegur. Seorang lagi pula, dialah yang racun aku main kereta. Tapi itu dulu. Sekarang dah tak nampak rupa dah. Aduh, kau buat hal lah kereta. Aku dah nak gerak ni. Time ni lah kau buat hal. Aduh, harap kereta je mahal. Tapi servis tak apa-apa. Mahal macam sibat. Okey, kali ni aku betul-betul seorang. Kira aku buat tak ada. Aku macam mana? Tinggal kat sini. Nasib lah hidup aku. Ha, Zack. Kau tak bayar raya? Macam mana bro? Macam ni lah kehidupan aku. Semua dah balik kampung. Aku terpaksa lah cancel event kan. Semua dah balik kampung macam ni. Aku raya lah seorang-seorang kan. Tak apalah. Aku nak gerak ni. Dah main raya bro. Oh Syah, aku nak tanya sikit. Tapi itulah, aku kejar tengok si Z tu. Tak tahu kenapa dia seorang. Tak ada raya dengan dia tahun ni. Kenapa dengan dia? Dia balik kampung kat lu. Itulah pasal. Aku berfikir tadi. Baru-baru ni dia ada buka event. Tapi tak raya ni, semua balik kampung je lah. Tak ada siapa nak duduk dengan dia. Aku rasa better kita join lah event tu. Aku kejar tengok dia, bukan apa kan. Itulah kan, dia kan raya tahun sorang-sorang. Kita pun dah lama tak berjumpa dengan dia. So kita join je lah kan. Okey lah. Tapi aku ada plan. Plan apa? Jangan dia tahu. Ini benda baik punya idea aku. Bantuin cik, bantuin. Nak pergi mana? Dia bintang je tuan. Kereta semua komplit Ya tuan, semua komplit. Tak ada hal. Alright. Jalan. Hantar cuba kereta. Betul. Ya tuan, kenapa? Ini tinted ke untuk kuali? Bukan main gelap je. Mudah mana kau pakai ni? Tapi tak ada banyak alasan. Zack. Oi Zack, keluarlah. Ayah dia. Dia dah tak ada. Waalaikumsalam. Asal ni, pukul 3 pagi ni. Betul-betul ni. Kau datang rumah aku. Ada apa? Kau jangan main-main Zah. Aku tengok dia semalam elok je. Takkan tiba-tiba jadi macam ni. Aku tak tipu kau lah Zack. Kalau boleh aku nak kau datang pagi esok. Kita sama-sama tengok ayam dia. Tu je bro. Hujan masih lebat ni. Aku gerak dulu lah ni. Ya. Hati-hati kat jalan tu. Elok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam tak percaya je Mat. Inilah yang paling aku takut. Kehilangan seorang sahabat walaupun berbeza umur. Bro. Jom kita gerak. Aku rasa tak lambat sangat kot. Panjang umur kau Zack. Jomlah. Ayah dia dekat motel dah sekarang. Jenazah dia baru je sampai. Okay. Jom. Lagipun kita kena cepat ni. Sebab diorang nak uruskan awal. Alright Zaf. Jom. Jomlah Zack. Jom. Semua orang akan rasa kehilangan. Cuma tak tahu masa je. Anak dia sekap. Sekejap lagi sebelum jenazah sampai. Dah sampai je kita terus gerak sama-sama. Okey je bro. Tapi kan Zack, rumah dia tak ada siapa. Anak dia pula lagi dekat desert. So macam mana ni? Masa ni kita info dulu dekat anak dia. Upah siapa-siapa jaga rumah ni. Boleh lah tu bro. Tapi kesian jugalah si Faiz tu. Esok dah nak raya dah. Hari ni pula ayah dah meninggal. Harap-harap si Faiz tu kuat.
Tu fan jenazah dah sampai. Jom dah, kita gerak. Ha, jom. Satu, dua, tiga. Bola mak. Padu mat, padu. Ha, kau pula. Jap, aku cuba. Oi, jangan kau balik dekat-dekat buat apa? Meletup kaki aku tak raya tahun esok. Alah, relax lah. Ha, nah, ambil. Ih, geram betul aku. Tiut lah kau. Makin dekat kau baling Tak kena. Dapat telur kau, memang aku buat ketupat esok. Oi, jangan lah. أكبر لا